Kalau korang rasa sistem audio OEM dekat Honda CR-V dah bosan, aku suggest korang bertukar ke sistem audio Rainbow 100 FSRE buatan Jerman ni. Sebabnya aku sendiri dah dengar dia punya sound memang padu babe. Sistem audio Rainbow ini menawarkan 12 komponen audio untuk di-upgrade seperti mid woofer, center speaker, overhead speaker, dome tweeter dan subwoofer. Untuk kon mid woofer, ia didatangkan dengan 4 unit bersaiz 6.5 inci dengan kemasan material aluminium. Untuk seunit kon center speaker bersaiz 3 inci pula, ia menggunakan material fiberglass. Untuk dome tweeter bersaiz 1 inci pula, 4 unit dipasang di sekeliling interior kereta dan ia menggunakan kemasan aluminium. Manakala kon overhead speaker bersaiz 2 inci pula menggunakan material polypropylene dan didatangkan dengan kemasan grill stainless steel direka khas untuk Honda CR-V. Dengan sistem speaker dan woofer yang menyeluruh ini, tak sahlah kalau tak ada subwoofer Rainbow yang didatangkan dengan saiz 5x10 inci dual magnet untuk rasa feel bass yang lebih baik. Yang bestnya, subwoofer ini dah ada built-in 7.1 channel DSP amplifier yang membolehkan anda memilih sound mode hi-fi, all seat atau mode dynamic. Keseluruhan power output untuk sistem audio Rainbow ini ialah 510 watt dan juruterjemahan dah tune sistem ini dengan sempurna untuk Honda CR-V korang. Untuk pemasangan sistem audio ini pula, korang dah tak perlu risau kerana ia menggunakan kaedah plug and play. Jadi, takkanlah korang cukup sekadar nak berpuas hati dengan 6 speaker OEM yang tak ada woofer dan bass tu. Apa kata korang segera bertukar ke sistem audio Rainbow 100 FSRE ni dan korang akan merasai kualiti sound yang jauh lebih baik untuk kepuasan memandu Honda CR-V. Selamat bertukar ya!